second helmet kit ada tak? Okay bang, Abang Faris Azim, kita Motor Gear dah masuk. Untuk F1 Pro ada, untuk S2 pun ada. Okay, yang tak tahu F1 kit helmet kit ni apa. Okay, so kalau korang rider takkanlah satu helmet je korang ada kan. Tapi intercom korang beli satu. So cara yang paling senang nak alih-alih intercom boleh je. Cara old school cabut lah mic semua, stiker semua. Kalau pakai gam kena cabut gam. Tu yang lama punya cara lah. Sekarang dah ada cara baru. Helmet kit ni dia datang dengan mount dia, datang dengan mic, datang dengan speaker. So kalau korang ada helmet lain kan, korang just cabut device ni, pergi ke helmet lain, pasang. So anda kata tiba-tiba hari tu nak pakai helmet ni, pakai kat, cabut device ni, pakai kat helmet ni, kan senang tu. So kita ada sekarang, siapa yang ada S-Max tu, untuk S2 kita ada stok, harga 220. Ni S2. F1 Pro pun ada 300.5. Sekarang kita tak beg kuning lah, sebab masuk pun tak banyak. Kalau nak PM kita ataupun walk in.